Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini aku nak share sikit berkaitan tentang hari Arafah. Hari Arafah ni adalah hari yang bila kita berpuasa. Hari Arafah adalah hari puncak waktu haji. Maksudnya orang wukuf di Arafah beramai-ramai, dan hari Arafah adalah hari yang paling Allah suka untuk orang bertaubat pada hari itu. Okey, jadi hari Arafah termasuk dalam 10 hari Zulhijjah, yang hari-hari yang di mana Allah sangat cinta, iaitu 10 hari Zulhijjah. Allah sangat mencintai 10 hari Zulhijjah, sehingga ada para ulama yang berbahas antara bulan Zulhijjah dengan bulan Ramadan, mana yang lebih Allah suka. Sebab bulan Ramadan kita tahu kan 30 hari itu Allah suka, dan lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir, betul? Jadi ulama bahas, akhirnya membuat kesimpulan bahawa 10 hari yang dicintai oleh Allah pada bulan Ramadan adalah pada waktu malam, dan 10 hari yang dicintai pada bulan Zulhijjah adalah pada waktu siang. Jadi antara perkara yang kita boleh buat, amalan yang kita boleh buat pada waktu siang di 10 hari Zulhijjah ini adalah dengan berpuasa. Okey, dengan berpuasa. Puasa jika kita kombokan dengan, Allah pernah cakap dalam hadis, Allah sebut bahawa puasa adalah untukku. Maksudnya pahala puasa tu infinity. Kita tak tahu berapa banyak yang Allah akan bagi, tapi pahala puasa adalah pahala yang Allah akan beri special untuk siapa yang berpuasa. Lagi-lagi bila di-highlightkan oleh Nabi, kita berpuasa pada hari Arafah, iaitu hari Arafah adalah hari pada 9 Zulhijjah. Kalau ikut Malaysia ni hari Jumaat. Hari Jumaat ni adalah, ya Allah ya Tuhan,